kami dari Mersing, Politeknik Mersing ke Penang. Dia campus ship. It's very long journey, so nantikan video-video yang seterusnya. Saya punya mata pun dah macam tak rupa mata dan macam mata pandang. Saya ni good ni yang satu-satunya lelaki yang temani saya, dan sekarang ni semuanya perempuan. Okay. Alright. So guys, stay tune bersama dengan saya untuk nantikan tempat-tempat yang menarik yang kami akan pergi. Bye bye. Kita dah sampai Penang. Dah baris ya. Dari 12 jam dari pagi, dari gelap sampai nak gelap dah sekarang. Sekarang dah pukul berapa, geng? Sekarang dah pukul 7 minit. 7 minit. Jadi nantikan video kami yang seterusnya sepanjang 3 hari di Penang. Weh, kita dah sampai. Ya, aku nak buat video pun ni. Dah sampai. Okay. Masuk dalam. Sekarang ni kita dah sampai di Ship Express. dah sampai. We have arrived. We have arrived. Wait, dah sampai wait. Finally wait, dah sampai. Level 7. Nah, level 7. The level is here. B701. Number 1. Have you all ada pernah duduk dalam hostel dulu? Tanda sajalah. Oh, tanda. Tapi your 701, neighbor is the toilet saja. Jadi tak payah jalan jauh. Tapi yang masalah ialah kalau malam you kencing ke berak ke apa, banyak apa tu, mosquito. Tapi 2 hari lalu kita ada treatment sini lah. Pest orang ada treatment. Jadi kalau you cari pun you boleh dapat mungkin mati punya bukan hidupnya. Baru dah sini dekat seaside macam tu lah. Dia punya angin dengan dia punya weather sesuai dengan Open concept insect area. lah. I left the aircon on for you all. So tadi I mari macam tu. Alright. But Okay, this is the room. Volume lah, I put small so ada angin sikit. Nanti you adjust balik kalau you nak tinggikan. Okay. Alright, thank you so much. Welcome. Thank you. So yeah, we are in the room. So I will make a room tour, I guess. Room tour lah, apa lagi kan. So I will show you. So this is the door. Macam kat dalam Mesir. But the difference here is we have the air conditioner. This is the switch, fans, something like that. Almari. Jambatan Pulau Pinang kan? Pas. Ni is study table. Mana? Jambatan Pulau Pinang. Ni Jabatan Pulau Pinang, guys. Nice view ah. Wacak. Sangat sick. Lawa bud. Malam ni kita punya. Saya berada di lodge area, which is tempat kita orang untuk having fun, tempat lepak-lepak, tempat tengok Netflix, YouTube. Saya akan tunjukkan korang. Alright, ni dia tempat dia. Kita orang bertiga, Searif, Putra, dengan saya. Bertiga je ni. Ada Netflix ya dalam. YouTube. Aircon ada. Microwave, Kowe. Alright. Saya nak makan. Ciao. Sekarang ni hari kedua. The second day saya kat sini. Jadi saya sekarang nak pergi breakfast.
Tengah rambut. Good. Hello guys. Welcome to my guys. Jadi saya tengah menunggu lagi 2 orang kawan saya yang semalam tu. Saya rasa, saya harap diorang datang dengan keadaan pantas dan cepat lah. Okay. So siang. Tengok tunjuk muka masing-masing. Ni siang dia nampak. Nampak sikit lah siang. Sebab semalam itu malam sampai. Sekarang ni kita nak pergi makan. Jom. Okay, sekarang ni kita baru je habis breakfast. Jadi kita nak turun lobby utama untuk gerak ke warehouse. Okay, jom let's check kasut. Make sure you wear your shoes. Kasut bertutup. Jom. Okay, wait. Kena pakai life jacket dah. Kita nak naik bagi. Guys, kita naik bagi. Guys, kita naik bagi. Lubang hidung aku. XL. Weh, dah sayang lah weh. Dia panggil kita sayang lah. Okay, kita dah pakai vest. So dah nak gerak. Excited tak? Excited lah. Walaupun pakai skirt ni. Dia gelakkan aku. Itulah apa. Okay, so this is my size guys. Okay, jom, let's go. Bagi tak sampai lagi. Dah kena standby sana kot. Tak ada. Okay, nak jalan ni. Weh, yang belakang tu. Tengok sini weh. Belakang. Weh, yang belakang weh. So, on the way ke mana kita ni? Warehouse. Kan cik kan? Warehouse. Wow. Aku nak naik bas weh. Dia belakang ke tak ada mana. Bahaya ni kau tidur Bushra. Kau tahu tak sempat nak tidur kot. Jadi terbalik tau. Dia ambil tajuk. Janganlah. Ada agenda lain. Masuk warehouse menyemat. Makan nasi kuning. Arrive. Okay. Terima kasih. Tengok kau. Dah sampai. We have arrived. Arriving. Dia anda tak perasan. Okay, kita dah sampai ke warehouse. Bodoh. Panas lah. Sekali. Kita dah sampai warehouse. Okay, cuma bila orang minta satu benda ataupun nak sana report. Ada yang kaki macam accident ke patah. Siapa leader sini? Ada leader? Ada leader. Tak ada terus. Yang boleh lepak dekat. Okay, sekarang ni kita tengah jalan-jalan dekat Japanese Garden, located at the 12th wave.
panas jugalah. Tapi tak apa. Sikit-segala. Lepas tu dah tak ada dah. Tengok ni. Kau jalan dulu. Betul. Oi. Ada apa dah ni? Oh, tak ada apa-apa. Comel. Comel sangat. Kita aci. Diorang naik tu. Kita jalan kaki. Tak acinya. Tak aci je. Aduh. Pokok sakura. Tapi dia tak boleh hidup. Dia keluar daun je. Bunga dia tak mau keluar. Macam tu kita buka. Okey. Dia keluar. Kenapa kita ada parking arah keluar? Ada siapa boleh bagi? Tak sama cukup lah. Dia takkan dapat benda yang sama. Okey, tak apa, kita ambil fungsi yang sama rata balance. Kita discussion akan jangan terkejut lah. Sikit-sikit. Kau ni disturb. Masih dah penat. Senyum, senyum, Ya. senyum. Alright. Diorang ni tak support aku lah. Tadi Okay, sekarang ni kita dah kat level kita nak makan. We're gonna lunch. After this, we are continue with the campus tour and the online learning session. Alright. By the way, the lunch we got sponsored. Okay, so free of charge. Boleh lah. Boleh lah. Lepas jalan penat-penat tu. Sekejap je lah, sekejap je lah. We get our food. So let's eat. Ngadi-ngadi. alright. Tapi cuma kita tak dapat dia punya Malaysia tak dapat lah dia punya distribution center. Dia ubah ke tempat lain. So dia akan cari PKT dulu. Sebab dia tahu PKT ada final dalam. Kalau kat sini 40 tu dah terlalu lama dah. Malu nanti lagi. Okay, kita dekat Georgetown sekarang ni. Kita kat mana? Penang! Kita kat mana? Dekat Georgetown. Kita kat Georgetown. Penang guys, Penang. Sekarang ni kita berada di hadapan apa? Hadapan mana? Padang Kota. Padang Kota. Tu Padang Kota. Padang Kota. Padang Kota. Yes. Betul lah Padang Kota. Ni. Sekarang ni saya sangat haus. Saya mengidam cendol ni, tapi cendol kat dalam tu lah. Kat dalam sana tu. Dah jauh. Rasa kat kedai tu ada kot. Okay, jom kita pergi. Kita nak ambil gambar dulu. Lepas tu kita makan-makan sikit. Okay, jom. Cantiknya. Korang, tadi kita baru saja lepas habis makan nasi kandar. And then lepas ni kita nak pergi, kita orang nak pergi street art pula. Kita orang jalan kaki, ambil masa dalam 5 minit dengan diorang ni. Kamera flip. Tak nampak. Okay. So, nantikan next destination kami, street art. Okay, nanti saya review nasi
dari sana, okay? Okay, bye-bye. Cepatlah, weh, cepatlah dari sekali. Bodoh! Weh, kau macam apa ni? Lori ni kacau. Buat apa situ? Buat apa situ? Alright. Kat sini dah lama. Kau Kita jalan nak ambil video. Kita dah. Kejut aku loh. Alright, kita dah. Saya dah habis, baru je habis solat maghrib dekat masjid Kipitam Keling. Ya, cantik. Dia seni bina lama. Dan uniknya masjid ni, bila saya tengok saf dia tak sama dengan binaan. Maksudnya macam ni, dia ada saf baru tau daripada saf lama. I think bila lama, orang kata zaman-zaman dulu, dia tak accurate sangat dia punya saf dia tu. Jadi dia buat saf yang baru. Saya lupa nak ambil video kat dalam sebab saya rush sangat. Tapi memang ni. Tapi memang unik lah saf dia. Sebab ini first time saya pergi. Korang ni lah, first time saya tengok saf yang dia tak sama dengan binaan dia. Maksudnya dia senyek sikit. Macam tu. Okay, kita dah sampai. Apa nama dia? Street art. Street art. Kita dah sampai street art. Jom. Ni baru lepas maghrib, jadi tak ramai orang sangat. Kita tengoklah dulu. Dah sampai. Weh, jalan kaki weh daripada Padang Kota. Jauh gila. Sekarang ni kita orang dah berjaya sampai. Okay. Wish, ada dog. Dia ship kita kat tempat lain lah. Oh ya. Yeah. Ni pulau tu. Sekarang kita dekat kat sini. Tiba. Ya je kau. Kepala tahu dah. Kita tapak warisan dunia Georgetown. Kita pun tadi kat sini kan? Bukan. Jom. Nampak tak? Saya tak nampak. Gelap lah sini. Nampak nampaklah juga. Nampaklah juga. Weh, cantiknya sebab tak ramai orang lagi. Oh my god. Kita dah sampai. Cantik tak belakang ni, guys? Sila like and comment. Cuba korang teka kat mana. Jom, ikut saya. Tengok je belum je. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye, jalan. Bye-bye. Suka lah. Rumah kawasan Georgetown ni banyaklah sebab sejarah. Day 3. Sekarang ni kita order ke Teach Dorm. Dia macam pameran sains, lebih kurang macam tu lah. Kita akan gerak ke sana dan kita akan bersambung bersama. Okay, bye-bye. Okay, sekarang ni kita dekat ICT Mall. Jom cari makan kot. Jom makan. Jom. Jadi saya makan. Bye.
Boy. Okay, kita dah masuk TikTok. Ih, cantik siap. Kejap, kita turun. Mana yang lain tu? Lah. Ya. What's up channel? Buat vlog. Mana vlog? Baris ke? Cantik weh. Ya, sir. Sang turun. Sam. Jom, ambil gambar jap. Gambar. Dia kata ambil gambar. Information kat line. Kebanyakan SB kat sini dia basic lah. Basic. Sebab kita punya targeting is young generation. Dia like primary school or secondary school. Like you all boleh shooting. Still can enjoy. Okay, especially Weh. Tasha. Weh. Bodoh dah. Weh, termuntah nanti, Cok. Berhenti je. Woi. Melebih atas. Melebih tu kau. Melebih tu. Sikit-sikit dah. Bodoh lah akil ni. pening ni. Pening. Best gila. Keluar air mata aku. Wih, tak sempat nak cakap ni. Nah. Gila. Semangat member nak buat vlog. Cuba sini tak sayang. Kau dulu lah. Kita foto pelantingnya kita dah ringan. Ringan lah bodoh. Sampai atas ni je gue. Nanti kita terus sampai atas ni. Jangan lah. Nampak tak? Weh, nyari je. Good luck. Wah. Oh. Berapa tu? Butuh. Sekarang ni kita dah berapa experience dah, gang? Tadi naik benda tu. Ni, tu. Ha.
Aki dah naik dua-dua guys. Aku dah, sekarang ni dah setakat ni dah 2 experience. Aki dah bergegar. So quite fun lah. Okay, jadi kita nak naik atas, kita nak tengok experience apa pula yang ada dan aktiviti apa yang ada kat atas. Let's go! What is this? Roh aku tengah bawa basikal guys. Cuba laju. Tak boleh, berat. Cuba kau yang buat dia laju. It's so berat. Matilah kau. Bye. Mati. Saya dah habis dekat sini. So kita orang dapat medal. Ni medal kita orang. Cantik tu. Memang cantik siap medal ni. Bahasa cantik. Memang cantik gila. Alright. Nak selfie sekejap Lepas tu nak ayam bagai dada. Ada lagi. Ada. Nak kopi. Saya Apa lagi? Lepas tu nak apa tu? Kita our lunch for today. Tu dah panas dah tu. Ni. Kita repeat 2 kali semalam kedai lain, hari ni kedai lain pula. Kita nak cuba sebab ni recommended. Sebab yang ni recommend dari orang tempatan kat sini. Jadi kita orang nak cuba sama ada betul ke sedap nasi kandar Kasim nasi kandar ni. Okay, jom kita try. Oh, menumpang kau, menumpang. Yang panas-panas kat sini. Okay, kita dah nak meninggalkan Bandar Penang. Saya agak sedih sebab bagi masa 3 hari 2 malam ni tak cukup kat sini sebenarnya. Kan? Kita datang pun sebab ada kerja. Nak having fun, tapi I think kalau you guys nak datang Penang, make sure Seminggu lebih macam tu lah. Tasha memang tak nak masuk seminggu lebih lah. Tapi overall Penang is very fun to visit, to bring your families. Dia macam KL 2.0. Lebih kurang, tapi dia ada vibe lain. Saya boleh katakan dia ada vibe lain. Okay, sekarang ni kita dah nak on the way masuk bas. Jadi thank you Penang for 3 days 2 night. I very enjoy to visit Penang. Later I will go by my family lah. Bye bye orang. Bye bye. Have some cookies and coffee. Bye bye. Masa muda, jangan pernah sia-siakan. Simpankan sebagai Nantikan video kami yang seterusnya sepanjang 3 hari di Penang. sungguh indah. Lupakan segala resah bersama sahabat gembira. Yang belakang. Jadikan satu Polaroid. Panas. Kita kat mana? Masa muda, masa muda, jangan pernah sia-siakan. Simpankan sebagai memori. Jadikan Polaroid. Sungguh indah. Lupakan segala resah bersama sahabat.